So hari ini telah terbukti dan terjawab bahawa minyak diesel yang sampai ke Filipina itu adalah minyak daripada Malaysia. Oh, saya dalil. Kau kita tengok bila dah bagi MCMC kau ngapu ni. Kan? Silakan dah sampai pakai meso. Tapi orang yang ada akal, orang walaupun kau kat dia tu, orang faham. Tak kata benar itu daripada Petronas ataupun daripada Malaysia. Kan? Ada kan? Jadi betul itu adalah syarikat ada bangsa. Ada penggalan di Singapura. Masalahnya, dari tos ini dia mengambil minyak di mana tempat? Terutamanya di Asia Utara dan juga India. Kan? Memang dia ada terusan untuk jual beli minyak dalam dunia ni. Jadi apa yang berkaitan dengan Petronas apabila dia nak pakai minyak Malaysia? Cuba anda tahu tak? Tadi pagi pengelang itu di Johor itu adalah hak terbesar dalam Asia. Tempat penyimpanan minyak di Victor ini, dia ada fasiliti di sana. Jadi, betul kapal itu, dan destinasi dia adalah Filipina. Hentian terakhir sebelum dia sampai ke Filipina, dia berhenti di pengelang itu Johor. Betul, kapal itu mana Johor, berada di Johor, ke Filipina. Tapi minyak yang di bawah itu bukan minyak Petronas. Kadang-kadang kau boleh tak? Kau boleh kenapa ni? Dan kali ini telah disahkan oleh Petronas sendiri. Disahkan secara rasmi bahawa Petronas ada menjual minyak kepada Vitor ataupun kepada Filipina. Dan dikelakui, juga telah declare MTN juga telah declare dan berlaku bahawa minyak itu bukan minyak dari Malaysia. Tak MTN pun kau nak. Tak nak kaya. Kenapa pelik kau ni? Isyam Jalil. Pelik. Sebab kau Malaysia, kau boleh percaya soal kapal dari Filipina itu. Betul lah kapal dari Malaysia tapi isi minyak yang dibawa itu bukan milik Petronas atau milik Malaysia. Dan kalau cari pun tak mana pun dokumen ada ke? G2G Malaysia dengan Filipina untuk berurus niaga minyak. Ada.